Okay, kita nak unboxing MacBook Neo ni. Saya pilih yang 512GB color citrus. Bukan color baru lah, sebab dia total ada 4 color. Warna citrus ni, warna blush macam pink dah sikit, warna indigo dia close to MacBook yang warna midnight tu, dengan color basic silver. Okay, so kita tengok apa kat dalam. Nice. Okay, so yang baru dia kat sini adalah MacBook ni. Saya rasa dia lebih kurang saiz dengan MacBook Air. Dia dapat plug 20 watt sahaja, sebab dia menggunakan chip daripada iPhone 16 Pro dengan 16 Pro Max. Dengan dapat kabel. Kita tengok sizing dia. Ni kalau korang nak tahu, ni MacBook Air lah. So kita tengok saiz dia lebih kecil, ketebalan lebih kurang. Sebab yang MacBook Air ni, kalau korang nak tahu, sebenarnya saiz dia 13.6 inch. Yang ni betul-betul 13 inci lah. Wow, sangat-sangat yellow lah. First time turn on. So kalau korang nak tanya apa-apa soalan, laptop ni sesuai untuk apa, untuk siapa, apa kegunaan dia, korang boleh drop a comment lah.